Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak terangkan sedikit sebanyak tentang template single product physical. So, siapa yang sesuai untuk menggunakan template single product physical ini? Template ini adalah template plug and play. Maksudnya anda boleh install, lepas tu edit sahaja detail produk, kemudian boleh terus gunakan. Boleh terus connect dengan WhatsApp Cloud, boleh terus connect dengan Facebook page. So dia akan ada auto reply comment, auto reply dekat Messenger, dan juga dia boleh reply dekat WhatsApp kita juga. So WhatsApp kita boleh gunakan WhatsApp Business yang dikonekkan dengan WhatsApp Cloud. Okay, so dia tak gunakan unofficial WhatsApp, tapi dia wajib menggunakan official WhatsApp Cloud API. Baik, so produk yang macam mana sesuai untuk gunakan template single product ini? So nama pun dah single product physical, maksudnya produk physical sahaja yang boleh, tapi ianya fokus kepada single product. Tak kisah apa sahaja jenis produk yang anda ada, asalkan kita nak fokus pada satu-satu produk saja. Contoh, kalau saya jual jam satu ni sahaja jam yang saya jual, boleh, tak ada masalah, boleh pakai juga. Dia tak semestinya untuk produk kesihatan, untuk suplemen, untuk produk kurus, apa lagi, eczema ke apa ke. Dia tak semestinya produk-produk macam tu saja. Apa saja produk yang kita nak fokuskan satu saja dekat dalam chatbot tu, memang kita buat page kita pun, Facebook page kita tu, memang kita nak jual satu produk tu saja. Kita run ads pun kita fokus pada satu produk tu je, tarik masuk ke WhatsApp, nak close produk tu sahaja, kan? So niche business yang seperti itu ataupun use case seperti itu boleh sesuai untuk kita gunakan template single product physical ini. So dia lebih sesuai bila kita gunakan chatbot ni. Orang yang datang masuk ke dalam chatbot kita tu adalah orang yang datang daripada iklan. Daripada iklan dia masuk, terus masuk ke WhatsApp tu chatbot terus closing dia. So adalah beberapa function-function, mungkin saya tidak senaraikan semuanya di dalam ini, tapi ini adalah core function yang template ini adalah auto closing kat WhatsApp, Messenger, reply comment, detect lead source, submit order dekat dalam Google Sheet, proses resip pembayaran, follow up usability. Yang ini dalam masa 24 jam. Dan juga dia ada FB conversion API, so boleh detect lah CVP dan ROAS walaupun kita run iklan menggunakan objektif engagement, klik tu WhatsApp tu kan. So boleh, tak ada masalah. Dia boleh detect CPP dan juga ROAS kita tu. Okay, so itu adalah template single product physical. So tak payah tanyalah kalau jual baju, kalau baju tu satu jenis single product lah kiranya. Kalau baju tu mungkin ada variant, variant size dan sebagainya, yang itu mungkin kita akan buat satu lagi template yang berbeza sedikit, single product with variant physical. Kita tambah sikit. Adalah certain yang saya nak kena adjust kat belakang. Saya rasa lebih mudah untuk saya buatkan template yang baru, single product with variant pula yang itu kan. Variant tu mungkin size ke, warna dan sebagainya. So yang itu template yang lagi satulah. Ini single product, kita fokus memang satu produk sahaja dahulu. Okay, so saya harap anda faham dan selamat mencuba template ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.